Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياه ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam serta peluang untuk berada di atas jalan kebenaran yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita lebih dari 1400 tahun yang dahulu. Kita juga masih diberi kesempatan untuk menghidupkan hari Jumaat yang penuh mulia ini, hari yang menjadi penghulu segala hari dan hari yang menyaksikan umat Islam berhimpun untuk mengingat Allah serta memperbaharui ketakwaan kepadanya. Oleh itu, marilah kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian rasul yang telah membawa rahmat dan petunjuk kepada seluruh alam. Mudah-mudahan dengan salawat ke atas baginda, kita dikurniakan syafaat di hari yang tiada perlindungan selain perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini akan membicarakan satu tajuk penting yang menjadi benteng akidah umat Islam sepanjang zaman, iaitu pelopor Ahlus Sunnah wal Jamaah, pewaris akidah dan jalan kebenaran. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, sebagaimana difahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta generasi selepas mereka yang berpegang dengan jalan yang lurus. Mereka inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan wastaftariqu ummati ala 73 firqatan kullaha fin nar illa wahidah. Qila man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Maksudnya, umat Yahudi berpecah kepada 71 golongan, umat Nasrani berpecah kepada 72 golongan, dan umatku akan berpecah kepada 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda pun menjawab, mereka ialah golongan yang berpegang dengan apa yang aku dan para sahabatku berpegang. Golongan inilah yang kemudian dikenali sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjadi benteng pertahanan umat Islam daripada ajaran sesat dan fahaman yang menyeleweng. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah, antara pelopor besar Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua-dua tokoh ini muncul ketika tersebarnya pelbagai fahaman menyeleweng seperti Mu'tazilah, Jahmiyah dan Qadariyah. Mereka bangkit mempertahankan akidah umat Islam yang murni berdasarkan nas yang sahih dan hujah yang rasional. Tokoh yang pertama ialah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau dilahirkan di kota Basrah dan pada awalnya merupakan seorang yang mengikuti fahaman Mu'tazilah. Namun setelah menyedari kesesatan mereka, beliau bertaubat dan bangkit membela kebenaran berdasarkan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Beliau menulis banyak karya penting sebagai kitab
Al-Ibanah an usul ad-diyanah, dan Al-Ma' yang menjelaskan akidah sebenar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau juga menegaskan bahawa iman ialah tasdik di dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan amal dengan anggota, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Maksudnya, orang-orang Arab Badawi berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah Islam. Seterusnya, tokoh kedua yang masyhur di kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau berasal dari Samarkand dan merupakan seorang ulama besar di dalam bidang tauhid dan fiqh mazhab Hanafi. Beliau menulis karya penting seperti kitab At-Tauhid dan Ta'wilat Ahlu Sunnah. Beliau menegaskan bahawa akal dan wahyu mestilah berjalan secara seiring, bukan menolak salah satunya. Akal tanpa wahyu akan tersesat, wahyu tanpa akal tidak difahami dengan benar. Prinsip inilah bagi menjaga keseimbangan di antara keimanan dan pemikiran rasional di dalam Islam. Jemaah yang saya kasihi, pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diasaskan oleh para ulama ini akhirnya menjadi teras utama umat Islam di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia. Di rantau Nusantara, umat Islam berpegang kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i di dalam fiqh, Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah di dalam akidah, serta Imam Al-Ghazali di dalam bidang tasawuf dan akhlak. Inilah yang membentuk keindahan Islam yang sederhana, seimbang dan harmoni di dalam masyarakat kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak fahaman ekstrim, iaitu sama ada dalam bentuk liberalism yang terlalu bebas dan fanatik yang melampau. Mereka memilih jalan pertengahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maksudnya, dan demikianlah kami jadikan kamu satu umat pertengahan. Sidang Jumaat yang berbahagia sekalian, pada zaman moden ini, fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah terus dicabar oleh pelbagai ideologi baru yang menyeleweng. Ada yang menolak hadis, mempeliharakan ijma' ulama dan menafsirkan Al-Quran mengikut logik akal mereka sendiri. Malah ada yang menuduh ulama silam sebagai kolok dan jumud, sedangkan mereka lah yang menyelamatkan agama ini daripada kehancuran. Nabi SAW telah memberi peringatan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Nabi SAW, Inna Allah la yakbidu ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yakbidu ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usa juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekaligus daripada dada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Maka apabila tiada lagi ulama, manusia mengangkat orang jahil sebagai pemimpin. Mereka berfatwa tanpa ilmu, lalu mereka sesat dan menyesatkan. Maka wahai saudara Islam sekalian, kembalilah kepada ulama muktabar, rujuklah kitab-kitab yang sahih, dan peliharalah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi paksi akidah umat Islam. Sidang Jumaat yang dikasihi, pelopor Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mengorbankan seluruh tenaga dan masa mereka demi mempertahankan kebenaran. Mereka tidak mencari nama, pangkat atau kedudukan, tetapi mereka berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita untuk meneruskan perjuangan mereka dengan memperkukuhkan ilmu, mendidik generasi muda dengan ajaran Islam yang sahih, dan mempertahankan kesatuan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam riwayat Muslim, La tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah ta'ala. Maksudnya, akan sentiasa ada segolongan daripada umatku yang berpegang teguh kepada kebenaran. Tidak akan memudaratkan mereka sesiapa pun yang menentang mereka, sehinggalah datang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga kita termasuk di dalam golongan tersebut, yaitu golongan yang mempertahankan kebenaran dengan ilmu, hikmah dan kasih sayang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.